Korang rasa aku terlambat tak buka pack Champion Rise daripada Monster Galaxy Card ni? Kalau kau rasa aku belum terlambat, jomlah tengok video ni, okey? Jom. Hola, bersama aku lagi kali ni dah jaga Josli. Apa khabar semua? Okey, macam yang kau nampak tadi, aku nak buka satu set daripada Monster lagi. Dan macam kau tahu, aku agak terlambat sikit buka pack Champion Rise ni. Dan macam yang kau tahu dalam channel aku ni, aku ada buka banyak trading card game, terutama sekali ada Pokemon dan Monster Bobo Boy. Jadi untuk hari ni aku nak buka balik kad Bobo Boy ni setelah sekian lama sebab dia ni dah launch lebih kurang dalam agak lama sebenarnya, bulan 12 hari tu. Sekarang ni dah bulan 3, aku lambat sikit dan nak close set baru dah sebenarnya. Dan aku sebenarnya ada lagi pack Heroes pun Unite pun aku buka lagi. Tapi tak apalah, sebab minggu ni aku macam tak ada konten sangat. Sepatutnya aku kena buka ni hari tu awal, tapi dia macam sekarang ni konten sebab aku tak buat video, lepas tu konten lagi kan, ada keluar produk baru, jadi dia macam susah sikit nak buka. Dan hari tu pun tak ada stok benda ni, jadi aku dapat pun agak lambat dan aku buka pun agak lambat. Jadi dua-duanya jadi terlambat-lambat lah macam tu. Jadi untuk hari ni kita buka lah. Walaupun dah terlambat, aku harap mana fan Bobo Boy, fan Monster Galaxy Card, kau kena tengok video aku, okey? Jadi aku tak rasa, jomlah kita buka pack terbaru daripada Monster Galaxy Card, iaitu pack Champion Rise, okey? Jom kita buka, jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka ni Monster Galaxy Card, iaitu pack Champion Rise daripada Bobo Boy. Jadi aku tak nak buang masa sebab kita ada lebih kurang dah 9 pack dan setiap pack tu mengandungi 6 kad dalam dia. Jadi aku beli ni dekat Monster. Jadi kalau beli kat Monster, kau boleh dapat semua pack dengan harga yang agak berbaloi daripada kau beli satu-satu yang ada jual dekat 7-Eleven. Jadi aku pun belilah terus macam ni sebab dia mudah sebenarnya kalau dah beli macam ni. Dan macam yang kau tahu, untuk Bobo Boy dia ada letak nombor, jadi kau kalau boleh ikut susunan lah, senang, tak payah. Sebenarnya kat Bobo Boy ni dia boleh cantumkan, dia jadi cantik Jadi hari ni kita akan buka pack nombor 1 sampailah nombor 9, okey? Okey, kita akan buka pack nombor 1 yang depannya ada Bobo Boy. Sebenarnya dia dah bagi, sebenarnya Bobo Boy ni dia tak ada rahsia untuk set dia ni. Cuma sekarang ni dah ada kad yang macam special art macam tu Jadi kita buka pack pertama 1.9. Ni macam biasa dah do dia. Okey, dia boleh ikut susunan. Last kali baru ni, tapi dia terbalik lah kali ni. Okey, kita mulakan dengan Love Alien. Kita ada Operative Papa. Okey, ni kad nombor 2 untuk pack 1. Lepas tu kita ada Kuali. Macam biasa Kuali tu ni daun. Ini adalah kad untuk kau guna untuk apa aku lupa dia istilah dia ni. Ini kau awesome lah senang cerita. Kita ada Mecha Concho. okey, Mecha Concho ni macam kau tahu kalau kau tengok cerita ni, aku rasa set ni dia macam campur dengan Mecha Mato sebenarnya. Dan kita ada Bobo Boy Nova. okey, Bobo Boy Nova ni memang dia ada holo kat sini, jadi dia nampak lawa. okey, kad ni boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan Bobo Boy Blaze. okey, kita boleh jumpa Bobo Boy Blaze, jadi tak boleh guna kad ni. okey, jadi kita teruskan pack nombor 2 pack 2/9. Itu adalah kad special kad pertama dia, kad special. Kita terus pack nombor 2, kita tengok. okey, aku minta maaf lah sebab lambat untuk fan Bobo Boy, aku buka lambat untuk set kali ni. Dan kita ada Pipizola. okey, kita ada kad Awesome Api dan kita ada Shoebot. Semua jahat ni macam ni Mr. Adudu Kita ada Mega Janitor. Kita ada Pak Pato. Dan kita ada ni dia, Bobo Boy Blizzard. Kad ni boleh digunakan jika guna ais. Okey, kalau ais dia boleh bertukar je ni. Jadi kita ada kad special dia lebih kurang banyak sebenarnya. Kad special untuk Bobo Boy ni. Kau boleh tengok sini. Nombor 2, nombor 1, nombor 2. Kau boleh tengok dia punya gabungan dia, api dan ais. Okey, kita buka pack nombor 3 okey. Sebab dalam ni dia tak ada surprise card, jadi tak adalah orang kata wow macam tu okey, jadi kita ada kad Alien. Kita ada Mecha Mato, macam aku cakap tadi, dia gabungkan Mecha Mato dengan Bobo Boy. Kita ada Ying. Kita ada Sang Buaya, kad sokongan. Kita ada Gopal. Dan kita dapat smart gila
Aku baru tahu smart weh. Lukisan artwork boy api ni memang sangat cantik Cantik betul. Aku tak tahu boleh sleeve tak. Aku rasa macam sleeve lah. Aku minat gila artwork macam ni. Dia nampak macam lukisan. Dia macam lukisan. Memang cantik. Aku memang minat boy yang ni. Boy api Kau tengok muat tak sleeve ni sebenarnya. Kalau muat lagi cantik Sekarang ni pun dah boleh pergi hantar PSA untuk boy ni. Dia terlebih sikit tapi memang lawa boy ni. Cantik tu. Cantik boy ni. Agak resist juga aku sebenarnya. Aku utamakan boy api ni dulu. Okey, kita teruskan pack nombor 4 Okey, pack nombor 4 kita tengok kad apa yang holo untuk pack nombor 4 ni. Okey, kita tengok macam biasa ni dadu, convert dadu. Kita ada Otoy. Dan kita ada Mega Rupika. Kita ada Bobo Ice. Kita ada kad Awesome Daun lagi. Kita ada Bobo Blaze. Kita dapat Kachax. Okey. Ini kad nombor 4 punya holo. Okey, kita teruskan lagi. Pack nombor 5. Pack nombor 5. Kita tengok siapakah holo dia. Aku tak nak bagi tahu. Walaupun kita tahu sebenarnya. Kalau beli ni kau dah tahu dah siapa kad holo dia sebenarnya. Tapi kita buat macam surprise sikit. Ada elemen surprise. Okey. Kita ada Mama Zilla. Mama Zilla ni bini Papa Zola ke? Kita Olien. Mas Gardu. Lawa tu macam ni. Ni air ni kan. Awesome dia sangat lawa. Aku suka betul lah. Macam ni. Artwork dia macam ni. Kita ada Yaya. Kita ada Mecha Concho. Ini holo dia untuk Mecha Mato bukan Boboiboy. Smart. Aku suka artwork yang jenis macam ni. Dia nampak lebih cantik, meriah. Okey. Kita teruskan pack nombor 6/9 Ini dah pack nombor 6. Kita tengok ada ke kad yang best-best macam biasa. Dadu. Ni Mama Zilla. Tadi Mama Zilla dia dinosaur. Kita ada Samurai. Kita ada Boboiboy Sopan. Boboiboy Sopan. Dia sopan lah. Boboiboy air. Boboiboy api. Dan kad special dia. Dia dapat gold. Nampak gold. Boboiboy dan Gopal ni yang biasa. Tapi dia macam nampak gold Lagi lawa glitter dia Texture dia. Dia ada texture dia. Okay. Kita teruskan Papa Zola punya pack ni. 7/9. Okay. 7/9. Kita tengok. Lagi 8/9. 7/9. Macam biasa dadu. Dan kita ada Mas Mawais. Kata Yon B. Aku tak layan. Jadi tak tahu sangat siapa dalam ni. Panglima Paya Rapi. Papa Zola. Kita ada Tokang. Final Form. Untuk kala akhir. Dan serius lah. Memang lawa lah. Aku tak boleh lah kad macam ni. Kad macam ni memang lawa tau. Dia kad awesome tau sebenarnya. Tapi air punya sangat macam color dia dengan kad ni memang sangat kena. Bagi aku memang sangat lawa. Tengok kedua-dua ni. Api ni pun lawa. Serius lawa. Kad awesome macam ni memang aku suka. Memang cantik lah. Kena simpan ni weh. Ni kena buat macam PSA ke. Boleh hantar PSA ke. Okay, kita ada lagi 2 pack terakhir. 2 pack terakhir kita tengok. Susah pula buka pack Boboiboy ni susah sikit lah buka. Siapa ada buat untuk hantar ke PSA boleh projek aku. Aku nak hantar ke 3 kad ni. Nampak macam hidup lawa. Okay, kita ada ni Yon B. Ni api. Ni simple tapi lawa. Bagi aku lawa. Banyak kad macam ni memang lawa bagi aku. Kubiko. Fang. Dia buat jet belalang. Robot Mega Patuh. Dan kita dapat Papa Zola Gold macam gold sikit Tactical suit. Okay. Last. Aku harap yang ni kita boleh dapat daun Daun macam art macam tu memang sangat lawa. Kalau dapat daun dia punya holo memang sangat lawa. Aku tak nak tengok belakang. Walaupun aku tak nampak ni. Aku pun tak tahu apa kita dapat. Kalau boleh dapat gold memang cantik lah. Okay. Kita ada Berlin. King Boxer Dragon. Kachax. Air punya ni. Panglima Yanari. Dan belakang. Daun betul. Serius weh. Lawa. Lawa weh. Artwork ni. Memang kena lah. Weh. Serius. Kalau korang ada buat nak hantar ke PSA. Boleh bagi tahu aku Aku nak hantar 3 kad ni. Bagi aku memang sangat lawa lah. Ni daun. Ni air. Api.
Weh, aku paling minat betul lah awet macam ni. Tapi paling lawa api ni. Paling lawa daun ni. Daun ni dia nampak macam dragon tau belakang ni. Lawa dia, serius. Tiga-tiga kad ni memang aku rasa macam dia macam kau dapat alternate art tau. Dia punya kualiti dia memang sangat lawa. Aku memang suka. Uish. Aku belum buka yang ni lagi. Yang ni aku tak tahu United Heroes ni macam mana. Tapi kalau kau nak tengok, nanti aku akan buat video. Mungkin minggu depan aku akan upload. Okay. Lepas tu minggu raya ke, aku ada buat video special sempena 350 punya episod. Sebab aku lagi 10 episod. Sebenarnya aku akan stop dulu buat video. Sebab aku budget tak ada, kekangan masa. Jadi aku akan buat video special lah untuk 10 yang terakhir ni. Okay. Tapi 390 punya episod. Sebab minggu lepas 388, ni 389 punya episod. Aku dah ingat semua episod tu lah. Aku nak hantar, aku terpaksa habiskan. Jadi kau kena tengok nanti aku akan habiskan video aku macam mana nanti. Tapi yang ni memang serius. Kalau kau ada hantar ke PSA atau kau ada kenalan, kau bagi tahu aku, komen dekat ruang komen. Okay. Jadi itu saja video untuk hari ni. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.